RM10,000, jangan minta kurang geng. Jangan minta kurang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey guys, bersama saya lagi Panji Baini, Yuska Assessment anda. Hari ni Panji nak review dekat korang sebuah MPV yang harga mampu milik, yang kami dah pecahkan harga kau-kau untuk korang. So kalau korang berminat atau mencari MPV untuk family car ataupun family trip, korang kena stay tune sampai habis. Okay guys, so inilah dia Honda Odyssey RB3 2.4 auto tahun 2009, register 2014. Okay guys, untuk model yang ni dia datang dengan cat metallic grey. Memang sangat-sangat cantik geng. Cat dia tak ada cacat celah geng. Untuk rem menggunakan saiz 18 inci dengan ketebalan bunga tayar 90%. Okey, korang tengok sendiri bahagian luaran dia. Memang sangat-sangat cantik. Dia dah siap dengan reverse camera. Apa lagi yang korang nak? Korang tak payah nak buat apa-apa dah geng. Untuk bahagian luaran dia memang sangat-sangat perfect. Okey, kita belanja sikit bahagian dalaman kereta ni. Untuk interior dalaman kereta ni, dia datang dengan interior berwarna hitam dan juga silver. Seat fully fabric original daripada Honda sendiri. Multifunction steering wheel pun masih lagi original daripada Honda. Dia dah siap dengan Android player dekat sini. Dia punya button function masih lagi berfungsi dengan sangat-sangat baik. Untuk keluasan dan kebersihan kereta ni, korang sendiri boleh tengok dia datang dengan keluasan 7 seater. So kalau korang yang ada family members yang ramai, kereta ni memang sangat-sangat ngam. Aircon sejuk, gearbox tak ada problem, engine tak ada masalah. Untuk handling kereta ni memang sangat-sangat padu. Okey geng, kalau korang berminat dengan Honda Odyssey ni, korang boleh roger kami nombor yang ada dekat bio, ataupun korang boleh contact tim kami secepat yang mungkin. Okey, untuk harga kereta ni, harga asal kami nak bagi harga dia RM49,999. So hari ni Panji pecahkan harga sebanyak RM10,000 sebagai diskaun untuk kereta ni. So kalau korang berminat, Panji nak bagi harga dekat korang RM39,900 sahaja. Korang boleh dapat kereta dengan condition macam ni. So macam biasa geng, penuhkan ruangan komen, like dan juga share untuk kami review kereta-kereta idaman korang. See you next video. Assalamualaikum.